Sering kali apabila kita baca berita atau tengok satu konten macam ni, kita akan anggap konten tersebut sebagai satu informasi kan, dan akan ada banyak salah faham terutamanya apabila berita tu, tajuk tu akan sangat menarik perhatian, tapi kadang-kadang kita baca tajuk A tapi maksudnya adalah B. Pernah macam tu kan? Memang banyak kali. Maksud dengan tajuk tak sama langsung, atau maksud dengan tajuk memang tak ada kaitan. Okey? Tajuk tu adalah disensasikan untuk menarik perhatian anda. Ingat ya, tujuan semua konten tak kira di mana anda dapatkan konten anda, di TikTok ke, di berita ke, di media sosial ke, tak kira mana, tujuan dia adalah untuk tangkap perhatian anda. Jadi tujuan tajuk tersebut adalah untuk tangkap perhatian anda atau hook. Okey? Jadi dalam video ini saya nak kongsi kepada anda satu contoh yang saya jumpa tentang berita yang tajuk dia memang sangat tarik perhatian, tapi isi dia adalah sangat berlainan. Okey? Jadi saya dengan kongsi ini dengan harapan lain kali kan anda kalau terima apa-apa informasi, tak kisahlah sifu ceruk mana yang cakap, anda akan fikir dengan kritis. Anda akan fikir soalan yang macam tu. Apakah yang konten ni atau berita ni cuba beritahu saya? Apakah yang sifu ni cuba beritahu saya? Apakah orang ni nampak macam sembang, macam kencang, macam hebat? Apakah mereka nak beritahu saya? Anda akan berfikir, itu yang saya nak. Okey, mari kita tengok artikel ini. Ejen hartanah didakwa perdaya mangsa babit jumlah 48,000. Okey, 11 Mac 2025, Malaysia Gazette. Saya tak tahu apa yang anda dapat daripada tajuk ni, tapi apabila saya nampak macam ni, yang pertama terlintas di fikiran saya adalah, wow, penipuan hartanah ke ni? Tipu hartanah ke sampai 48,000? Okey, sebab ejen hartanah mah. Kadang-kadang kita baca juga cerita ejen hartanah tipu customer lah, ejen hartanah scammer lah, ada orang lain guna nama ejen hartanah lepas tu buat scam lah. Semua kita ada buat kan? Kita kena baca kan? Jadi kita tengok lagi ya. Seorang ejen hartanah mengaku tidak bersalah, dua pendudukan menipu dua individu membabitkan jumlah 48,000 tahun lalu. Syamini 43 buat pengakuan di hadapan hakim. Setakat ni so far so good kan? Ejen hartanah atas pun ejen hartanah. Lagi satu tertuduh adalah pengawal penyiasat polis berpangkat inspektor. Okey. Mencapai niat bersama menipu seorang lelaki berusia 44 tahun dan seorang wanita berusia 33 tahun dengan memperdayakan mereka untuk percaya bahawa dia adalah seorang peguam yang boleh membantu mereka menyelesaikan siasatan yang sedang dijalankan oleh pegawai penyiasat berkenaan. Maksudnya di sini panjang-panjang berjela nak cakap kita boleh kau tim. Kau tim tahulah. Okey, kita terus baca lagi. Kesalahan mengaji pembantu warga asing tanpa permit ke atas ibu mertua bangsa bagi menjalankan perkhidmatan membuka pembantu rumah tanpa permit dan lesen yang sah sebenarnya tidak wujud. Okey. Jadi pusing sini pusing sana, akhirnya mereka kata mereka berdua ni kata dengan mangsa, kita boleh kau tim lah, kita boleh tutup sebelah mata. Mendorong mangsa hantar wang masing-masing berjumlah 24,000 secara dalam talian, yang mana dua mangsa tidak akan berbuat demikian sekiranya tidak diperdayakan sedemikian. Okey, hukuman penjara 10 tahun dengan sebat. Jadi di sini apabila anda baca artikel atas kan dengan kesalahan babit, tak ada kaitan langsung dengan ejen hartanah menipu ke, penipuan hartanah ke, tak ada. Jadi apabila anda baca satu tajuk kan, anda kena baca isi juga. Tengok sini, untuk meringankan hukuman, peguam kata tertuduh mempunyai dua anak berusia 3 serta 14 tahun dan baru saja bekerja sebagai ejen hartanah. Nampak sini, baru saja bekerja sebagai ejen hartanah. Jadi di sini kan, apabila anda baca artikel tersebut dari kepala sampai ke hujung, baru nampak kenapa tajuk macam ni digunakan. Okey? Kerana dalam artikel ni mereka letak
pekerjaan ejen hartanah. Berbanding dengan mereka letak apa-apa pekerjaan lain, mungkin tak dapat banyak klik. Ni ejen hartanah ni mereka akan dapat banyak klik, termasuk saya, sebab saya ingat yang berdaya ni adalah ada merangkumi isu-isu hartanah. Okey, sebab tu saya klik, saya nak baca. Jadi apabila anda dapat apa-apa berita dan apa-apa konten, anda jangan hanya baca saja di sini. Memang akan ada pihak yang bertanggungjawab, tidak bertanggungjawab akan ambil ini dan mereka guna sebagai marketing. You pernah dengar nampak kan, kalau anda masuk ke galeri jualan pemajukan, biasanya ejen-ejen tersebut ada keratan akhbar. Mereka akan buat keratan akhbar ni lepas tu untuk menjual. Okey, jadi itu yang saya nak ketengahkan hari ini lah. Maksud saya di sini ialah apabila anda terima apa-apa informasi, sila jangan telan bulat-bulat. Okey, buat siasatan, tanya sini sana, buat kajian sendiri. Okey, jangan rasa bersalah kerana anda nak ubah fikiran, kerana anda ada pandangan anda lain daripada lain. Kerana setiap orang, dan saya dah banyak kali bagi tahu di saluran ini, yang setiap orang adalah berbeza. Jadi kemampuan kita berbeza, kewangan kita berbeza, situasi keluarga kita semua berbeza. Okey, jangan banding dengan orang lain. Nasihat yang mungkin berkesan kepada orang lain, mungkin tidak berkesan kepada anda. Jadi anda sendiri yang perlu memupuk pemikiran sendiri. Okey, cari jalan yang anda boleh buat. Itu saja yang saya nak kongsi. Kenny di sini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.